Apa benda trigonometri ni? Tak faham lah. Aduh. Macam mana nak buat ni? Few moments later. Is. Nak buat apa? Ni sini, tolong aku. Kau ingat ke tentang petua apa tau? Tapi aku tak tahu apa-apa. Kau ni kosong lah. Yang ni bukan kena pakai formula Pi J kau rasa? Mana ada? Kita bukan. Ish. Ya. Daripada kita stres daripada buat benda ni, apa kata kita tutup? Kita pergi kantin. Boleh. Apa ni? Yalah. Apa ni? Agak-agak makcik kantin masak apa lah. Masih lemak tu. Jom, dah. Sekejap. Tapi kan, aku tiba-tiba terfikirkan nasib kita esok tu. Ya, aku pun fikir juga ni bukan kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang korang tu bincangkan ni? Kami fikir tentang bab trigonometri. Trigonometri. Oh, matematik tambahan tu. Oh, aku tahu siapa yang boleh tolong korang. Betul ke ni? Aku ada kawan yang boleh tolong korang juga. Jom, aku buat macam pun. Sebab tu lah trigonometri ni penting dalam kehidupan kita situ ni. So inilah trigonometri. Betul. Ada orang yang datang. Siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah kawan-kawan aku yang boleh tolong korang tu. Orang ke? Ni ada masalah dengan trigonometri. Betul tu. Tak apa. Kita orang boleh tolong korang. Okey, duduk dulu. Okey. So Jadi trigonometri ni adalah cabang matematik yang mengkaji hubungan antara sudut dan panjang sisi dalam suatu segitiga. Tahu tak segitiga tu apa? Okey, jadi trigonometri ni bidang yang mengkaji tentang sisi dia, sudut dia. Okey, trigonometri ni sangat penting dalam digunakan di pelbagai bidang seperti astronomi dekat langit-langit tu dan seni bina. Tapi kan, aku nak tanya. apa? Macam mana benda trigonometri boleh wujud dalam dunia ni? Cik. Ya, betul tu. Jom. Baiklah, saya akan menerangkan sejarah kajian awal segitiga. Kajian awal segitiga bermula pada abad kedua sebelum Masihi. Dalam matematik Mesir dan Melun. Dia bilang. Faham tak, Is? Faham. Mengantuk saja. Ilmu trigonometri turut berkembang dalam matematik kerajaan Kush. Kajian sistematik fungsi trigonometri bermula dalam matematik Helenistik dan tersebar ke India melalui astronomi Helenistik. Di India, kajian ini mencapai kemuncaknya pada zaman Gupta melalui tokoh Aryabhata pada abad ke-6 Masihi yang memperkenalkan fungsi sinus, kosinus dan versinus. Versinus ni apa benda pula? Alah, versinus ni matematik lama, tak tahu pun. Baiklah, seterusnya kita pergi pada zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan, matematik Islam memperluas kajian trigonometri melalui tokoh seperti Al-Khawarizmi dan Abu Al-Wafa. Ilmu ini berkembang sebagai disiplin tersendiri dengan keenam fungsi trigonometri dikenali. Terjemahan karya Arab dan Yunani membawa trigonometri ke Eropah Barat semasa zaman Renaissance. Trigonometri modern berkembang pesat pada zaman pencerahan Barat melalui ahli matematik seperti Isaac Newton, James Stirling dan dibantahkan oleh Leonard Euler pada tahun 1748. Woi. Kau juga tidur. Sekarang esok kena cikgu kang. Ada aplikasi dalam trigonometri. Okey, soalan tu. Kau orang nampak tak dekat negara kita ni ada macam-macam bangunan, betul tak? Kita naik kereta lalu jabatan, padahal kita tengok kiri kanan tak tahu apa benda bentuk-bentuk ni kan. Jadi semua ni seni bina ada kena-mengena dalam trigonometri ni. Jadi, dipersilakan. Okey. So sekarang kita akan mengkaji pula lebih mendalam tentang trigonometri dalam aplikasi kehidupan kita. So yang yang pertama iaitu dari aspek astronomi, iaitu dia berfungsi untuk mengukur jarak antara bintang dan merancang trajektori kapal angkasa. Dia berfungsi untuk kaji tentang lebih mudah lah untuk angkasawan buat kerja diorang kat sana. Sebagai contoh, NASA gunakan trigonometri untuk lalang roket. Jadi memudahkan diorang lah untuk buat kerja di angkasa lepas. So seterusnya pula, pembinaan dan kejuruteraan. Ia berfungsi mengira sudut, cerun, ketinggian bangunan dan kestabilan struktur. Sebagai contoh, pembinaan jambatan gantung dan cerun bumbung. Ia membantu jugalah dalam kehidupan kita. Faham tak semua? Faham. Seterusnya, seni bina. Ia berfungsi
sebagai reka bentuk bumbung, lengkungan dan kawalan cahaya matahari. Sebagai contoh, penempatan tingkap berasaskan sudut matahari. Dia berfungsi untuk kawalan matahari dekat bangunan yang berasaskan tingkap. Sebagai sudut matahari tu sebagai sumber cahaya diorang. Jadi sebagai contoh, bangunan-bangunan yang macam tu lah. Ya, aku nak tanya. Apa dia? Kan trigonometri kan segitiga. Tapi kalau aku tengok semua bangunan ni, aku tak nampak pun segitiganya. Betul tu. Kan? Mana datang segitiganya? Kamu ni rambut ke apa? Tinggal kat mata ke kantin. Kita try tengok lagi dekat lagi. Kita tengok kat piramid ni. Nama pun dah piramid, mestilah segitiga. Piramid lah. Piramid tu bentuk apa? Dia gabungan bentuk apa? Segitiga lah. Apa lagi? Tengok betul-betul. 1, 2, 3. Kan 3 sisi tu. Dekat sini pula Paris ni. Ni apa, bentuk apa ni? Bentuk apa? 3 sisi. 1, 2, 3. Bentuk apa? Segitiga. Jadi ia berfungsi lah untuk bina bangunan-bangunan ni dengan lebih stabil. Kalau tak ada trigonometri ni, bangunan ni semua dah runtuh dah. Tak ada wujud pun. Faham tak? Faham. Navigasi dan geografi. Dia berfungsi untuk menentukan kedudukan melalui bintang, ukur jarak atas bumi. Sebagai contoh, navigasi pelaut menggunakan sudut bintang. Jadi itu sajalah tentang trigonometri dalam aplikasi kehidupan kita. Sekarang dah faham tak apa itu trigonometri sebenarnya? Faham. Jelas tak? Jelas. Aku rasa kalau tak disebut kita trigonometri ni, bangunan-bangunan yang ada kat sini kita ni dah hancur dah. Apa kata kita try buat soalan yang kita nak buat ni? Macam mana boleh buat? Excuse me, tak buat senang je ni. Itulah tu. Jom. Mantap. Let's go. Ada. Apa? Dengan trigonometri. One is the loneliest number that you'll ever do.